Jadi tujuan kita mengadakan NMS pada hari ini adalah untuk kita memupuk semangat cara hidup sihat di kalangan rakyat negeri Kelantan. Kerana kita tahu bahawa pada masa ini penyakit-penyakit yang terkait dengan aktiviti-aktiviti tidak aktif ini antaranya adalah penyakit-penyakit kencing manis, darah tinggi, hyperkolesterolemia, penyakit jantung dan sebagainya adalah tinggi. Sebenarnya di negeri Kelantan ni memang Kelantan ni terkenal dengan makanan yang manis-manis satu ketika dahulu. Tapi kalau kita tengok pada hari ni kesedaran tu telah wujud. Kalau kita makan jalemah hari ni pun tak apa manis seperti dulu-dulu. Telur itik. Tak. Bukan itik, tak itik. Tak itik pun tak ada manis seperti dulu. Kesedaran tu dah ada, tetapi kita kena tingkatkan. Bukan sampai kita tak boleh makan langsung jalemah ni. Ini kuih tradisional Kelantan. Boleh makan tapi kuantiti dan juga frekuensi kena jaga. Tak boleh makan hari-hari lah, mungkin 2, 3, 4 hari sekali. Tetapi lepas kita makan tu, saya kata tadi, kita kena bakar tenaga tu. Kita kena exercise. Paling tidak kita berjalan kaki 3 km. Kalau boleh kita buat 7 km sehari, iaitu bersamaan dengan 10,000 langkah. Itu adalah yang terbaik.